Okey, selamat sejahtera. Assalamualaikum kepada semua. Kita kembali kepada sesi mingguan kita, kaunter apa minggu ini. Minggu ini kita nak tengok satu kaunter Ideltech Holding Berhad Ideltech Holding Berhad. Jadi kita nak tengok ini adalah candle untuk daily. Kita nak tengok pattern dia. Pertama sekali saya nak tandakan dia punya 52 week low dia. 52 week low dekat, kita tengok kat sini. 52 week low dia 210565. 210 dekat ini 210. Okey, ni 210 ni adalah 52 week low. 52 week ni kita boleh kata dia sebagai 1 tahun. Kadar terendah lah masa 1 tahun. 520 atas. Itu ke 520? 565. 565 sebagai paras tertinggi. Katakan ni hijau. 52 weeks high. Okay. So kita tengok candle sekarang. Dia dah buat uptrend daripada 12 Jun 2024. Dia buat trend dan kita nampak sini ada clear entry. Kata ini kita panggil downtrend line downtrend line. So lebih kurang dekat sini, harga sini 270, patutnya kita boleh ambil entry. Agak 270 dengan top adalah 100%. So kita nampak sekarang dia tengah downtrend. Dia tengah downtrend. Kita nampak satu lebih kurang macam pattern lah kat sini tengah downtrend. Kalau kita lukiskan downtrend line dia, lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Ni downtrend line. Kita nak candle ni break downtrend line ni. Sama macam kat sini. Dia pergi macam ni kan. So kita nak macam tu juga berlaku. Barulah ada potential uptrend tu. Selagi dia duduk bawah downtrend line ni, selagi tu dia akan turun dan turun. Jadi ini point di sini ialah kita punya entry. Ni entry. So kita kena cari entry kat sini juga bila dia break downtrend line ni. Okey. Apa yang kita nampak kat sini, dia dah ni, dia fail untuk buat high, fail buat high, fail buat high. So kalau ikutkan, okey, sini dia lah lower low. Lower low, paras rendah yang lebih rendah daripada yang ni. Ini paras rendah lebih rendah daripada yang ni. Tapi yang ni dia tak berjaya buat lagi. So kemungkinan ada sedikit momentum untuk uptrend. So kalau kita nak entry counter ni, kita kena tengok dia break ni nanti. Kalau dia break ni, barulah ada clear entry. Kalau kita tengok garisan exponential moving average ni, kita ada 200, kita ada 100, 50 dan 20. So semuanya ke bawah. So bila ke bawah ni maksudnya memang clear uptrend lah. Downtrend, clear downtrend. So kalau kita tengok kat situ, kita tengok belatu lagi belakang ni macam ada satu pattern kat sini bawah ni kat sini jap. Macam ada satu pattern kat sini. 1, 2, 3.
So kita tengok dia berjaya buat uptrend ke tidak. Kalau dia break ni clear, orang kata boleh clear entry lah. Break ni dan dia break dia punya high ni, maksudnya dia dah berjaya buat high baru. Kalau break ni dia buat high baru macam ni katakan. Lepas tu barulah dia boleh continue uptrend. Jadi rasanya cukup yang tu saja minggu ni. Kita tengok counter yang diberi nama Edeltech Holdings yang berhad. Jadi all the best untuk entry masing-masing. Sekian, terima kasih.